Ada yang pernah tanya pada Kak Lina, nantilah bila ada kewangan dah stabil, baru nak mula simpan. Bila hutang dah settle, baru nak mula simpan emas. Saya nak tanya satu soalan. Bila sebenarnya waktu kewangan kita ni betul-betul stabil? Hakikatnya, komitmen ni tak pernah hilang. Hutang habis satu, datang yang lain. Anak membesar dan kos hidup terus naik. Harga barang naik. Kalau tunggu semuanya sempurna, sampai bila pun kita tak akan mula simpan. Sebenarnya, simpan emas ni bukan tunggu kaya, tapi simpan emas ni adalah proses untuk jadi stabil. Di Public Gold, anda tak perlu nak beli terus 10 gram ataupun 10 dinar. Dengan ekor emas gap, boleh mula serendah RM100, simpan sikit demi sikit dan gram emas akan bertambah. Tak perlu nak tunggu kaya. Dan bila kita dah konsisten, bina disiplin kewangan, bukan lagi soal emas turun atau naik, tapi ia adalah simpanan yang sebenar. Kalau rasa dah sampai masa nak mula, anda boleh rujuk pin video, buka akaun emas percuma dan saya akan bimbing anda sebaiknya. Simpan emas nilai terpelihara, harta berganda. Kalau nak lebih banyak tips emas dan kewangan, teruskan follow saya.